Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Mana yang tengok wording blasting tu minta maaf lah ya, bukan 3:30 pagi. Yang itu 3:30 petang. Okay, minta maaf ada kesalahan wording. Okay. So macam biasa untuk petang ni, untuk petang ni kita nak war-warkan kita punya winter promo iaitu sebanyak sehingga RM500. Di mana hari ini saya tidak keseorangan. Saya akan ditemani dengan Encik Azrul iaitu bos kami yang akan membahaskan tentang Tohoku Six Cities. Yang merupakan kami punya trip baru. Untuk tahun ni, di mana ianya akan bergerak pada tahun hadapan bulan 1 iaitu 16 hingga 24 Januari 2026. 2026. Santai. Belum ada orang masuk. Sekejap. Sekejap ya. Azri dah boleh blast tau link live tu. Okay. Okay, hai dua mata memandang. Selamat petang semua dan Assalamualaikum. Sekejap ya, kita sedang menanti ketibaan. Tak lama pun. Itulah ketibaannya yang dinanti-nantikan. Ini dia mic. Oh, dia memang dua. Betul. Inilah insan yang dinanti-nantikan pada petang ini. Kau tak payah sama dengan insan-insan. Yang akan membahaskan untuk trip Tohoku 6 cities yang akan berlangsung pada tahun hadapan. Tapi untuk promotion dia masih berlangsung lagi. Hari ni, esok dan juga lusa sehingga 15 hari bulan lah. Alright. So, yang baru masuk tu boleh tolong share dulu live ni. Share dulu live ni kepada kawan-kawan. Mana tahu nak ajak kawan-kawan kan pergi trip Tohoku ni. Sebab trip Tohoku ni trip yang special, yang baru sahaja kita launch. Launch secara rasminya pada bulan inilah. Tapi dia dah launch dah time matahari hari tu. Tapi dia macam launch yang tak seberapa official lah. Tapi tahun ni, untuk bulan ni dia dah kita launch dah. Alright. Alright. Assalamualaikum semua. Alright. Baik. Untuk pengetahuan semua rasanya kita dah launch satu trip baru Japan yang dinamakan trip Tohoku Tohoku. Kalau siapa nak tahu Tohoku ni apa? Tohoku ni merupakan antara salah satu region yang terletak di Pulau Honshu. Jepun ni dia ada 4 pulau utama Dia ada Hokkaido, ada Honshu, dia ada Shikoku dan juga Kyushu. Honshu ni yang tengah-tengah tu, yang paling yang paling besar tu. Jadi Tohoku ni dia berada di atas Kanto. Kanto ni yang terletaknya Tokyo. Tokyo, Saitama, Gunma, Tochigi, dan di atasnya itulah yang terletaknya Tohoku. Tohoku ni sampai ke atas, sampai ke sebelum Hokkaido tu. Jadi Tohoku ni satu region yang besar lah. Dan macam mana kami jumpa Tohoku ni? Sebenarnya Tohoku ni menjadi target kami. Kami nak
tawarkan kepada semua customer kami trip yang cover kami nak jadi antara company dekat Malaysia ni yang cover the whole area Japan. Okay, daripada semua kawasan Japan kita nak cover. Setakat ni kita dah ada Tokyo. Kita dah ada Tokyo Osaka. Maksudnya kita ada Tokyo Kansai. Kemudian kita dah ada Hokuriku. Kita dah ada Hokkaido. So sekarang kita nak cover lagi 2, iaitu Tohoku. Okay. Bila Tohoku ni maksudnya kita dah cover sampai ke utara, dah lengkap. Dan last yang kami akan launch after this iaitu West Japan. Kita nak cover daripada Himeji sampai ke Kyushu. Sampai ke Kyushu. Dan kita juga akan buka optional untuk Okinawa. Okay, Okinawa ni pula pulau yang terasing sikit daripada pulau Jepun yang utama. Dia tu dah sama level dia punya longitude dia. Longitude ke? Ke latitude dengan Taiwan semua tu. Dia Japan tapi dia dah tak macam Japan. Semua sejuk dia, tak ada salji semualah. Okey. Okinawa kita tak asalnya kami nak masukkan dalam West Japan tapi menyebabkan kos dia nak jadi lebih tinggi. Dan rasanya Okinawa ni kita buat sebagai optional untuk semua trip Japan kita. Boleh pilih optional untuk sambung ke Okinawa. Adapun West Japan kita akan launch selepas ni lah. Adapun Tohoku, okay, why kita launch sekarang? Kerana Tohoku ni setiap musim dia ada different tarikan. Okay. Satu yang saya suka Tohoku adalah Tohoku ni dia available sepanjang tahun. Okay. Dan dia ada tema-tema yang tertentu. Setiap musim tu ada tema-tema yang tertentu. Okay. Cuma kami basically kami akan fokus kepada 4 musim utama. Iaitu pertama sekali musim sejuk. Okay. Musim sejuk bermula bulan 12. Tohoku ni salji turun lebih awal. Salji turun dalam ujung bulan 11 dia dah start turun salji. Okay. Tapi kita akan recommend untuk pergi bulan 1. Why? Kejap lagi kita akan ceritalah. Nak pergi bulan 12 pun okey, tak ada masalah. Tapi lebih bagus pergi bulan 1. Maksudnya lebih bagus bermula bulan 1 sampai ke bulan 3 tu winter lah. Kemudiannya kita ada musim bunga, terutama sekali sakura. Sakura di Tohoku dia lewat sikit banding Tokyo. Tokyo biasa awal bulan 4. Sakura di Tohoku bermula tengah bulan 4. Okey. Satu yang bagus adalah tengah bulan 4 ni dah bukan peak season untuk Japan. Sebab Japan ni biasanya peak season sakura dia ujung bulan 3 awal bulan 4. Iaitu orang bertumpu pada Tokyo dan Osaka. So Tokyo dan Osaka sakura dia memang bulan ujung bulan 3 awal bulan 4. Okay, Tohoku ni sebabkan dia utara sikit jadi dia pertengahan bulan 4. So pertengahan bulan 4 Japan still ada musim bunga tapi sakura dekat Tokyo dan Osaka dah habis. So basically waktu ini harga flight dah stable, dia tak terlampau mahal. Dan tak terlalu murah juga sebab musim bunga still ada. Okay, bunga-bunga lain still ada. Okay, tapi dia dah tak seramai masa sakura Tokyo dan Osaka pada ujung bulan 3 awal bulan 4. So harga flight dah lebih stable. So siapa nak merasa sakura, tidak semestinya kena fokus ujung bulan 3 awal bulan 4 tu. Kita dah tak bergantung kepada bulan 3 bulan 4 saja, ujung bulan 3 awal bulan 4 kerana Jepun ni luas. Tohoku sakura dia pertengahan bulan 4 ke hujung bulan 4. Okay? Jadi boleh pilih Tohoku kalau siapa nak tengok sakura tahun depan. Okay? Kalau rasa bulan 4, ujung bulan 3 awal bulan 4 tu terlampau mahal sangat kos, boleh fokus Tohoku. Okay? Jadi itu musim kedua. Pertama kita fokus winter tadi, yang kedua musim bunga sakura. Yang ketiga ni basically dia perantaraan antara summer nak ke autumn. Tapi dia ada satu lagi musim. Dia bukan musim berdasarkan cuaca, dia musim berdasarkan aktiviti penanaman padi. Iaitu kita namakan sebagai harvest season. Iaitu musim padi dia menguning dan mula nampak suasana sawah padi dia yang kuning macam tu. Okey. Jadi baru-baru ni saya pergi di sana bulan 9 semasa harvest season. Betul ke harvest? Harvest. Cara sebut dia. Habis. Sorry. Saya bahasa Inggeris dia ada slang hakot dia sikit. Okay, jadi
masa saya pergi tu, suasana yang saya panggil Tohoku ni macam jelapang padi Japan. Mana-mana pergi pun ada dia punya sawah padi. Maksudnya sawah padi dia luas. Masuk saja ke area Tohoku, kebanyakan pemandangan kita akan nampak di kiri dan kanan semasa bullet train tu adalah sawah padi. Dan waktu itu saya pergi tu tengah bulan 9. Kalau pergi ujung bulan 9, dia akan lebih jingga lagi. Jadi dia akan nampak kuning je. Saya boleh tunjukkan gambar yang saya tangkap masa tu. Saya pergi masa tu saya pergi ke Amori. Amori memang dia punya ini. Nampak tu? Ni gambar yang saya tangkap masa nampak. Yang bayang pula. Gambar tu nampak. Di padi dia mula menguning. Jadi apa yang istimewa waktu musim ni adalah pemandangan yang cantik. Kemudian kita akan pergi ke Tono Village. Tono Village tu memang kawasan penanaman padi saja. Jadi seluas-luas kampung tu dia berada di lembah gunung. Nampak kuning je. Memang sangat cantik. Memang sangat cantik. Dan yang musim keempat adalah musim autumn lah. Musim autumn di Tohoku ni antara yang paling cantik. Di seluruh Jepun, musim autumn di Tohoku antara yang paling cantik. Kerana dia ada beberapa spot autumn yang sangat cantik kalau kita pergi. Jadi kami tak fokus bulan 12. Dah masuk winter dah masa tu, tapi kami tak fokus bulan 12 kerana tarikan utama winter di Tohoku bulan 12 masih tak cukup power lagi. Dia kena bulan 1. Kemudian kami tak buat juga sama, kerana sama actually cantik. Sawah-sawah dia hijau, jadi dia mau nampak suasana tu lebih lebih green lah. Dan dia nak tangkap gambar waktu ni memang sangat cantik. Sebab apa? Sebab cuaca cerah, langit biru, cantik. Cuma panas, panas. Jadi orang Malaysia tak suka panas. Kat Malaysia dah panas, nak pergi ke Jepun panas buat apa kan? Jadi kita tak fokus musim sama dan juga bulan 12. Jadi trip kami buat bulan 1, bulan 2, bulan 4, kemudiannya bulan 9, 10, 11. Bulan 12 kami tak pergi. Kita cerita satu-satu. Kita cerita tarikan by musim dulu. By musim. Lepas tu kita akan go through satu persatu tempat yang ada dekat Tohoku ni. Sekejap, kita lihat berapa lama ni? 1 jam. Start berapa? 3.5. Okey, baik. First, musim winter. Apa yang musim winter? Musim winter tarikan utama dia adalah satu tempat dekat Yamagata, nama dia Zao Snow Monster. Zao Snow Monster. Apa yang menarik Zao Snow Monster ni? Dekat kawasan situ, dekat Zao tu, dia gunung tanah tinggi yang banyak pokok pine. Jadi semasa musim sejuk, semasa musim salji, kawasan Tohoku ni antara menerima salji yang lebat lah. Jadi salji akan turun sikit bermula daripada bulan 12. Jadi salji yang turun ni, dia tersangkut dan terperangkap pada pokok pine ni. Dan disebabkan cuaca yang sejuk, salji ni tak mencair tau. Dia kekal dekat atas pokok tu. Jadi bila sikit sampai ke bermula bulan 1 tu, jadi pokok pine yang banyak-banyak dekat atas gunung ni, dia membentuk macam monster tau. Dia membentuk macam monster, snow monster tau, besar-besar macam tu kan. Jadi pokok tu dengan dia punya salji sampai orang dah tak nampak dah pokok tu, orang nampak salji dia putih je. Jadi dekat gunung tu orang akan nampak monster tu ada banyak banyak. Jadi kita akan naik cable car, dan kita naik dan kita akan tengoklah dia punya. Dan dia ada cable car malam juga. Malam. Maksudnya malam tu dia akan pasang spotlight bagi nampak dia punya tu. Tapi kalau bagi saya lah, saya tak prefer malam. Saya lebih prefer siang. Siang tu dengan kalau cuaca baik, langit cerah kan. Memang suasana akan cantik sangat lah. Memang sangat cantik. Maksudnya tu tarikan yang terkenal dekat Tohoku kalau musim sejuk. Kalau musim jadi disebabkan ni saya tak sarankan pergi bulan 12. Sebab bulan 12 Zao Monster tu tak berapa nak monster sangat. Salji dia tak cukup tebal lagi. Jadi dia tak nampak monster sangat. Nak nampak monster dia tu bermula bulan 1. Kalau tengah bulan 1 dah ke atas. Dan musim bunga dekat Tohoku, sakura dia macam saya cakap tadi pertengahan bulan 4. Pertengahan bulan 4.
Jadi kita memang tempat lawatan kita memang semua tempat memang ada sakura. So dia menambahkan lagi seri sakura suasana tempat lawatan kita tu dengan ada pokok sakura tu dengan bunga-bunga dia. Okey, dan bulan 9, 10, 11 musim harvest dan juga musim autumn. Untuk musim harvest macam saya cakap tadi, suasana dia, pemandangan dia cantik disebabkan padi-padi yang sedang menguning. Jadi dia akan gambar kita tu akan nampak more color kuning lah, color kuning, brown. Jadi kalau waktu cuaca yang cantik, maksudnya langit biru memang sangat cantik. Dan satu lagi tarikan yang ada semasa bulan 9 sampai bulan 11 ni adalah ladang apple. Ladang apple dekat Amori. Dekat Amori. Amori merupakan pengeluar apple terbesar di Jepun. Lebih kurang dalam 70% apple yang dikeluarkan oleh Jepun dikeluarkan di Amori. Dikatakan kat sana apple dia lebih sedap sebab perbezaan cuaca suhu yang ketara antara siang dan malam. Contohnya kata siang macam 25 ke 30 ke, malam dia boleh turun, drop sampai bawah 10. Jadi perubahan malam dan siang yang ketara tu menyebabkan apple dia lebih manis. Ini yang mereka katalah. Dan apple yang diimport daripada Amori ni antara yang terbaik di dunia. Dia ada macam-macam jenis. Dan kita akan pergi ke ladang apple dan anda ada pengalaman untuk petik apple. Dan apple dia serius sedap. Saya bukan peminat apple Saya bukan orang yang suka makan apple. Tapi masa saya pergi sana, dia potong, dia bagi rasa memang sedap, serius sedap. Dia tak campur manis. Dia rangup, makan tu budak derap. So memang best. Tu kita go through by musim tadi. So sekarang kita go through mengikut itinerary. Jadi why Tohoku? Kenapa anda perlu pilih Tohoku? Kerana bagi saya dah pernah pergi sana, Tohoku ni adalah the truly Japan. Kalau anda nak rasa betul-betul apa itu Japan, pergilah ke Tohoku. Contoh macam saya dulu pernah pergi ke UK. First time saya pergi UK, saya turun kat London. Turun London tu terkejut buruk. Maksudnya kita kan biasa tengok gambar luar negara dekat dalam internet kan, bersih, cantik kan. Turun London dekat demonstration bus tu, Victoria ke benda station itu, ya Allah, dengan kotornya, dengan geladangannya, dengan bau hancingnya, dengan orang mabuknya kan. Jadi kawan saya jemput saya, bawa ke rumah dia. Dia cakap, kalau pergi UK ni, nak rasa British jangan pergi London. Dia kena pergi dekat atas, keluar daripada London. Dan benda tu betul. Bila 2022 Januari saya pergi, memang bila kita pergi ke Wales, pergi ke Scotland, pergi luar daripada London, lalu dekat Stone Age tu kan, dekat kampung-kampung dia tu, barulah nampak British dia. Jadi sama lah macam Japan. Kalau nak tahu truly Japan, jangan fokus Tokyo dan Osaka saja. Tohoku bagi saya dia dalam satu package ni anda akan rasa semua elemen-elemen utama yang kita perlu rasa kalau kita pergi Japan. Kita pergi go through satu-satu. Contoh yang pertama sekali kita akan pergi tempat yang kita pergi Nikko. Nikko ni secara geografi ni dia bukan dalam Tohoku. Dia masih dalam Kanto sebab dia berada di Tochigi tapi kita masukkan sekali sebab dia ada tarikan yang menarik kat sana. Dekat Nikko ni terkenal sebagai tempat autumn yang antara yang cantik juga. Jadi kita akan sampai dekat Nikko, kita akan naik dia punya ropeway dia. Dia punya kereta kabel. Dia punya kereta yang tergantung macam dekat Langkawi tu. Jadi daripada kereta kabel tu kita akan nampak suasana, kita akan nampak Kegon. Kegon. Macam mana dia punya pronounce dia? Kegon waterfall. Jadi air terjun dia yang cantiknya, daripada kabel car tu kita akan nampak air terjun tu atas dia tasik. Jadi tasik Chujenzi ni dia berada tasik di atas gunung. Dia macam Lake Toba lah macam Tasik Toba Lake Toba dekat Medan tu. Tasik tu atas gunung. Dia air terjun tu adalah daripada tasik tu. Jadi kita nampak kita naik kabel car tu, kita nampak air terjun.
Lepas tu atas tu tasik. Cantik. Dia punya suasana dia memang sangat cantik. Okay. Jadi ikut musim. Dan musim yang paling cantik saya rasa pastinya autumn lah, paling cantik sebab dia punya, dia nampak dia punya jingga dia semualah. Okay. Okay. Itu Nikko. Jadi kat situ adanya ropeway, ada air terjun, adanya tasik. Okay. Kemudian kita akan juga pergi ke Fukushima. Okay, Fukushima ni ada dua dia punya tarikan yang utama. Pertama sekali adalah dia punya istana dia. Suruga Castle. Suruga Castle ni macam biasalah, dia istana typical Jepun lah. Sebenarnya dekat Tohoku ni dia ada dua. Satu Suruga, satu lagi Hirosaki. Tapi kami akan bawa ke Suruga saja. Why? Sebab Hirosaki ni dia punya istana dia, Masya Allah, kecil. Dia, walaupun dia istana asli tapi dia kecil, serius kecil. Maksudnya kan, saya masa pergi beria mendaki kan, sebab Jepun punya istana standard, kita tahu semua dia dekat atas bukit, lepas tu dikelilingi oleh tasik. Kita bukan boleh parking kereta terus dekat sebelah istana, kita kena parking jauh. Lepas tu kena jalan, lalu dia punya taman tasik baru sampai atas. Beria-ria lah aku berjalan sampai-sampai, alah kecil. Serius kecil istana dia. Rupanya istana tu asalnya besar, lepas tu perang dia roboh. Lepas tu dia bina balik. Tapi dia bina balik still zaman Edo lagi. Sebab tu dia dikira sebagai istana asli juga. Walaupun sebenarnya istana yang terkini tu, yang dibina tu pada tahun 18 something lah. Tapi dia digelar sebagai istana asli juga kerana dibina sebelum zaman moden. Ya. Jadi sila kecil. Rasa macam tak berbaloi pula. Tak, maksudnya berbaloi lah. Cumanya nak bawa customer ke atas sana, saya rasa macam tak apa susah nak. Alah kecil dia, comel kecil. Maksudnya kalau siapa yang dah pernah tengok Himeji Castle semua, compare istana ni memang kecil. Jadi kurang macam rumah banglo kat Malaysia je. Jadi kecil. Jadi better lagi dekat Suruga Castle lah. Walaupun tu adalah istana yang dibina semula, tapi dia still istana yang berseni binakan Jepun. Jadi kita akan pergi kat situ. Dekat Hiroshima, dekat Fukushima. Okay, dan kita akan pergi Goshiki no Pond. Okay, Goshiki no Pond. Jadi kita dah ada castle dan kita ada pond. Pond ni maksudnya kolam ataupun tasik jugalah, tapi dia motor pada pond, kolam. Goshiki no Pond ni, Goshiki no ni maksud dia adalah 5 warna. Okay, why 5 warna? Kerana kat sana ada puluhan tasik-tasik ataupun kolam-kolam kecil yang mana warna air dia berbeza mengikut mineral yang ada dekat dasar tasik tu. Ada yang warna hijau, ada yang warna biru, ada yang warna jingga, yang warna merah pun ada. Tapi saya tak sempat nak orang semua sebab dia punya kawasan kolam tu banyak dan di kawasan dia luas. Okay. Cumanya saya pada mula-mulanya pergi, benda yang menarik kolam kan, tak ada apa kan. So bila saya sampai kat sana dan saya baca cerita dia, okey, ini tempat ni kita kena pergi. Okay. Why? Sebab macam mana terjadinya kolam tu yang penting sebenarnya. Okay. Kerana kolam ni dia berada di sebelah utara Gunung Bandai. Ini bukan bandai yang bandai yang mainan. Jepun ni nama bandai tu, kalau di kalangan orang-orang yang minat anime ataupun bang-bang Jepun tu tahu, bandai ni adalah jenama yang mengeluarkan mainan ni, betul tak? Bandai. Kau tak tahu bandai? Saya tak minat anime. Kau tak minat? Bandai. Kenapa? Doraemon je. Bandai. Bandai. Bandai kan? Okay, Bandai ni nama gunung. Jadi Bandai San. Fuji San kan? San tu gunung. Bandai San. Okay. Gunung Bandai ni dia pernah meletup dengan teruknya pada tahun 1888. Bukan 1888. Ya? 1888. Betul. Gunung Bandai tahun 1888. Okey, kejap Okey. Jadi tahun 1888, okey.
Itu hanya 5 tahun selepas 1883. Apa berlaku 1883? Letusan gunung berapi Krakatau di Indonesia, yang dikatakan letusan gunung berapi paling dahsyat yang pernah direkodkan oleh manusia. Maksudnya pernah berlaku gunung berapi yang lebih dahsyat, tapi yang sebelum tu pula hanya kita manusia dapat tahu melalui kesan dia saja. Tapi Krakatau ni dia meletup, manusia masa tu dah ada sikit-sikit dia punya moden peralatan, ada yang dapat merakam bunyi dia. Okay, dan dia kata bunyi daripada Krakatau punya ni didengari sejauh 5,000 batu 5,000 batu sampai ke Madagaskar dikatakan dengar. Dan abu daripada Krakatau ni menyelubungi bumi sehingga suhu keseluruhan bumi kita turun sebanyak 2 darjah Celsius. Okay, 5 tahun selepas tu di Jepun, di Fukushima ni, Gunung Bandai ni berlaku satu letusan yang saya rasa dia taklah sehebat yang di Krakatau punya ni lah. Bukan Krakatau. Jadi dia taklah sehebat yang tu, tapi dia punya kesan dia adalah yang pertama sekali, gunung berapi ni dia meletup bukan keluarkan lava, tapi dia meletup disebabkan apa? Disebabkan takungan air panas di dalam bumi, dia berinteraksi dengan magma ataupun lava, menyebabkan tekanan tinggi dan dia meletup, menyebabkan gunung tu pecah. Serius gunung tu pecah. Maksudnya kalau kita sampai dekat kolam tu, okay, dan kita tengok gunung tu, memang kita nampak gunung tu macam pecah, macam bukit-bukit kat Malaysia yang kena tarah tu, kan? Kan kita nampak macam pecah, kan? Macam itu Gunung Bandai dekat sebelah utara. Kalau dekat belah selatan dia kita tak nampak, kita nampak biasa je. Tapi belah utara dia kita nampak kesan gunung tu pecah. Okey. Mana? Iskandar Road. Sekejap Sekejap ya, semua iklan tak sampai 5 minit. Masuk habis Aspalela kat dalam live Asal kau tahu kat kau kuat sikit, ke nak aku bagi mic terus? Ada sini. Wow. Tak. Okey tak? Biar ada lagu selingan. 730. Okey dah. Okey, jadi disebabkan tidak balas antara air panas dan juga lava dekat dalam gunung tu menyebabkan gunung tu pecah. Dia meletup tu pecah, dan disebabkan dia punya letusan ni bukan disebabkan oleh lava, apa yang keluar daripada pecah tu? Keluar adalah lumpur-lumpur panas. Jadi bila dia pecah tu, gunung tu dekat sebelah utara tu dia pecah, dia runtuh, dia mengkambus segala apa yang ada di laluan utara dia. Itu antaranya apa? Antaranya sungai-sungai. Dekat depan tu ada sungai. Jadi, sungai tu jadi batu-batuan tu jatuh. Tu yang membentuk kolam tu. Okey? Dan ada sebahagiannya menutup kampung. Habis dia dikatakan jumlah yang mati tu banyaklah. Dan tu dia katakan antara musibah gunung berapi antara yang paling dahsyat yang berlaku di Jepun di zaman yang terkini ni. Okey. 1888 bila berlaku macam tu, okey. Jadi sungai yang asalnya mengalir di utara Gunung Bandai ni ditutupi oleh batu-batu yang jatuh ni. Lalu itulah terhasilnya Goshikinuma Pond tu. Banyak jadi dan air dekat kolam tu pun tak sama. Ada yang warna biru, ada warna hijau, mengikut mineral-mineral. Jadi dia sebabkan gunung tu meletup, jadi mineral-mineral yang dekat dalam bumi ni pun terkeluar sekali. Jadi membentuk larut ke dalam tasik tu, menyebabkan tasik tu, masing-masing tasik tu jadi warna-warna yang tersendiri. Okay, jadi kawasan ni luas. Macam saya tu saya pergi satu kolam je lah.
Okay. Dan kat situ ada aktiviti juga kalau nak mendayung sampan ke apa ke, itu masing-masing lah. Okay. Jadi kita untuk dekat Fukushima ni, dekat Fukushima ni kita cover istana dan juga kolam. Kalau pergi musim sakura, musim buah-buahan strawberry, ya. Kalau rasa saya bulan 4 strawberry. Okey. Salah satu trip sebenarnya kita tak sampai lagi kat situ. Atau kejap lagi saya akan bercerita pula tentang yang ni. Tapi Apple memang tak ada. Apple kalau ada pun kita still pergi dekat dia punya Apple Farm tu, tapi just beli barang produk Apple sajalah. Apple-nya tak ada. Apple hanya ada daripada ujung bulan 8 sampai tengah bulan 11 sahaja untuk peti Apple. Okey. Lain daripada tu, takkan ada petik buah? Ada. Petik buah ada. Tak apa. Akan sampai dekat dia punya ni nanti. Okey. Jadi Fukushima Iwate. Okey. Kemudian ni kita pergi ke Iwate. Okey. Kemudian kita dah cover Nikko, dah cover Fukushima, kemudian kita pergi ke Iwate. Okey. Iwate ni dia ada 3 tarikan utama. Yang pertama sekali adalah dia ada tempat namanya GBK Gosh. Dan satu lagi GBK Gosh. Tapi kita akan fokus dekat GBK Gosh. Iaitu sungai yang lalu di tengah-tengah antara 2 jurang. Yang mana dia terhasil proses jutaan tahun lah. Biasalah. Okay? Tapi apa yang menarik adalah dia punya suasana dia. Suasana dia adalah truly Japan. Kita sampai-sampai kat tempat situ. Okay? Kita akan naik sampan cruise. Bukan dia river cruise tapi guna sampan. Memang sampan yang akan dikayuh oleh orang. Bukan guna bukan guna enjin tak. Kenapa? Sebab dia nak mengekalkan suasana semasa anda menaiki sampan tu. Dan tempat ni memang rare, dan saya difahamkan bahawa memang orang luar jarang pergi ke situ. Maksud situ pun dia punya pusat pelancongan dia pun taklah segah macam dekat Tokyo ke apa tau. Biasa pusat pelancongan ni apa? Dia ada tempat parking yang luas, dia ada kedai-kedai yang banyak. Tak, dia tempat parking pun sikit je, dia ada kedai-kedai sikit, dia ada tempat tiket dia dan tempat untuk berlepas boat cruise lah. Okay. Jadi masa saya pergi bersama isteri saya. Dia servis sama dengan saya sebab dia pun sebab tempat-tempat yang kita memang kawasan luar, memang banyak tempat-tempat yang memang bahasa Inggeris memang tak boleh pakai langsung. Okay. Jadi saya bawa dia. Jadi masa kita naik tu, jadi yang kita orang saja foreigner. Yang lain kat situ semua ni Japanese. Ni masa tu sampai tu kita naik, Japanese tu dia siap cakap lah dalam bahasa dia lah, tapi isteri saya beritahu saya, dia kata wah dah ada orang pelancong datang sini kan. Jadi daripada ayat itu apa yang saya boleh faham adalah apa yang saya boleh faham, orang luar jarang pergi situ. Jarang pergi situ. Okay, jadi kita akan dayung sampan tu, orang tu dayung tu pakai kayu buluh panjang. Dia tolak. Lepas tu dia pakai topi macam yang tutup saji tu. Topi yang tutup saji tu. Jadi masa tu dia akan bercerita lah. Berarti dia bercerita fully Japan. Fully Japan. Dia masa korang pergi nanti, sorry lah, kita mungkin akan gunakan guide yang tidak berbahasa Jepun. Okay, just mainly English saja. Okay, jadi kalau korang rajin, korang rakam, nanti korang guna ChatGPT untuk translatekan balik. Tapi menurut isteri saya, dia just ceritalah berkaitan dengan macam mana terbinanya benda tu semua. Okay, jadi sungai tu sendiri ada keadaan sungai tu dalam, ada keadaan sungai tu cetek. So bila cetek tu, sampai tak kita nampak dasar sungai tu kan, pasir dia warna putih. Dia nampak ikan-ikan besar kan. Ikan-ikan koi ada, ikan-ikan liar lah ni. Dia itik-itik kan. Dia ni kan. Lepas tu dia siap ada bagi kita tahu, sebelum naik boleh beli makanan untuk diberi makan kepada itik-itik, kepada ikan-ikan. Jadi kalau sebelum naik tu boleh beli. Jadi masa naik sampan tu boleh lah. Boleh kita menjerenjes di piris kan. Macam tu. Jadi dia kan pelan-pelan. Jadi sebabnya dia dikayuh, jadi dia tak laju tau, dia slow je. Jadi
kita dengan suasana, dengan cahaya matahari, kemudiannya jurang tu penuh sungai. Masa saya pergi tu bulan 9, so suasana hijau lah. Hijau, dia punya hutan kan. So peacefully lah orang kata. Kita memang sangat-sangat tenang, relax kan. Kalau korang naik tu sambil tutup mata kan, korang tarik nafas kan, dengan udara segar, korang rasa macam wah, what's alive kan. Macam tu kan. Jadi best tau. Jadi lalu dia punya perjalanan dia pergi lebih kurang dalam 30 dan 40 minit. Kemudian sampai kat ujung, dia akan bagi kita take time untuk kita pergi ke satu lagi tempat macam jauh sikit, kena jalan kaki sikit untuk bergambar. Tapi saya tak pergi sana lah sebab tak ada apa sangat pun. Jadi lepas tu dah patah balik, naik balik dan patah balik. Masa patah balik tu pula orang yang dayung tu dia akan nyanyi lagu rakyat dia. Lagu rakyat macam kita orang Melayu ada lagu rakyat kan, macam Rasa Sayang Hey kan, lagu-lagu yang selalu dituturkan ataupun dinyanyikan oleh budak-budak lah. Zaman dulu lah, zaman sekarang budak-budak dah tak pakai itu dah kan. Zaman sekarang lagu tak apa-apa kan. Okay, jadi dia ni akan nyanyi lagu tu. Nyanyi lagu rakyat. Lagu apa pun tak tahu lah. Tapi saya ada rakam. Kita boleh edit nanti kita masuk kat dalam kita punya Facebook kan. Jadi dia nyanyi lagu rakyat Japan. Jadi dengan suasana tenang macam tu tak ada percebaran bunyi kan, dengar bunyi burung, dengar bunyi angin semua kan, dengar bunyi sampan jalan kan. Lepas tu dekat tepi, dekat tasik tu ada ikan-ikan kan. Lepas tu dengar dia nyanyi, bila dia nyanyi tu bergema tau. Sebab tepi ni jurang kan, dia bergema tau. So jadi dia menghasilkan satu suasana yang tenang. Tu dia akan rasa really truly Japan. Seolah macam kita kembali balik ke zaman Jepun yang dulu-dulu tau. Okay. Jadi ni antara tarikan utama dekat Iwate. Kita akan naik sampan ni. Okay. Dan selepas tu kita akan pergi ke Tono. Okay. Jadi untuk di Iwate ni kita dah ada Gosh, kita dah ada sampan cruise. Okay. Lepas tu kita pergi ke Tono. Tono apa yang ni istimewa? Tono ni dia perkampungan yang mana pekerjaan utama masyarakat kat sini adalah bercocok tanam. Padi. Dia adalah jelapang padi di Jepun. Jadi Tono ni kampung yang berada di tengah-tengah lembah tau, antara bukit-bukit dan gunung-gunung. Jadi tu yang kalau siapa pergi bulan 9 bulan 10 dia akan nampak Tono ni kuning, sangat cantik. Sangat cantik. Okay, jadi kita akan pergi ke satu perkampungan lama dia yang rumah Jepun beratap jerami tu, macam kat Shirakawago, macam kat Yashi no Sato gitu. Okay. Dan ada beberapa lagi tarikan kat sana. Ada salah satu benda yang kami akan bawa, ada satu jambatan tu. Jambatan dekat ujung kampung Tono ada satu jambatan. Jambatan tu, lepas jambatan tu hutan tau. Okay. Tapi dekat jambatan tu apa yang menarik, ada satu simbol yang diukir kat situ, iaitu ukiran gambar seorang anak sedang memikul ibunya. Sedang memikul ibunya dekat belakang. Saya tunjuk macam ni. Mana ni? Ni kot. Ni. Nampak tak nampak? Tu. Kat jabatan tu, dia ada apa nama tu? Sekejap Okay. Jadi dekat situ dikatakan jambatan tu dibina. Jambatan tu jambatan moden, tapi dia bina simbol tu kerana dikatakan dulu dekat kawasan Tono ni, sebenarnya bukan Tono je, dia berlaku di seluruh Jepun tapi antaranya yang berlaku di Tono, iaitu ada satu, bukan budaya tapi more tu kepada satu mungkinlah boleh kata budaya kuno Jepun iaitu ubasute. Ubasute ni adalah apabila seorang
mak ayah yang dah tua dan dah tak produktif. Okay, maksudnya dah sakit ke, dah tak boleh bekerja kan. Jadi anak-anak ni yang membela mak ayah ni dah mula rasa terbeban disebabkan dia bela mak ayah dia yang tak produktif ni. Dia buat apa? Dia akan dukung mak atau ayah dia ni pergi ke satu tempat untuk ditinggalkan mak ayah dia kat situ supaya mak ayah dia mati kat situ. Dan benda ni dikatakan budaya ni ada, cuma dia tidaklah meluas dan hanya dilakukan bila keadaan betul-betul terdesak. Kiranya dia ibarat macam ni lah. Macam kita dekat Malaysia ni, orang kata macam ayat kasar dia, campak orang tua di rumah orang tua. Walaupun sebenarnya yang terkini dekat Malaysia ni, rumah orang tua tu dia punya perspektif dah berbeza. Rumah orang tua kat Malaysia sekarang ni, dia katakan sampai mak ayah sendiri minta hantar dia pergi kat rumah orang tua sebab rumah orang tua dah ada pengajian agama, dah ada nurse jaga semua everything kan. Tapi yang Japan ni memang dihantar tu dihantar ke situ, ditinggalkan untuk dibiarkan mati. Dan budaya ni memang wujud dan berlaku. Cuma orang Jepun yang sekarang tidak suka membicarakan tentang budaya ni kerana benda tu benda yang tak bagus, benda yang memalukan. Jadi diorang, kalau kita cerita pada diorang akan kata itu berlaku dulu. Tapi yang saya tahu, ada beberapa spot dekat Jepun yang ada tempat ubasute ni. Antaranya di Fuji. Di Fuji ada satu hutan tu memang tempat orang tinggalkan mak ayah dan dikatakan masih berlaku sampai sekarang. Saya tak pasti sejauh mana kebenaran tu, tapi dekat Tono ni ada. Dan jabatan tu diukir dengan gambar seorang anak memikul mak dia tu. Dikatakan dia akan lalu jambatan tu dan tinggalkan mak ayah dia kat hutan situ. Okey. Jangan macam-macam bis. Jangan macam-macam. Okey. Sorry. Dia ada komen yang tak berapa komen yang main-main dekat sini. Okey. Jadi cuma bila saya cuba buat carian sikit dekat Tono, adakah benda ni berlaku dekat Tono? Tiada yang mengesahkan, tiada yang menafikan. Ada yang mengatakan ya berlaku, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan bahawa Tono ni sebenarnya perkampungan yang lama. Dia memang perkampungan tradisional. Dikatakan kesan sejarah yang ada kat sana sejak daripada zaman Jomo. Zaman Jomo ni adalah zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi. Kiranya sejarah penduduk di Tono ni lama. Semenjak zaman Jomon ke Jomo? Jomon ke salah. Yes, Japan. Okay. Maksudnya sejarah yang ada dekat Tono ni ada dijumpa tembika macam pinggan semua tu, yang mana bila dia orang check dia punya bed date dia daripada zaman Jomon. Maksud zaman Jomon pula adalah masyarakat asal, penduduk asal di tanah Jepun ni semenjak daripada 14,000 sebelum Masihi sehingga 3,000 sebelum Masihi. Okey. Jadi dekat Tono ni terkenal sebagai perkampungan yang sangat lama, antara perkampungan yang paling lama di Jepun. Jadi dia banyak, daripada kampung tu lah banyaknya terhasil cerita-cerita rakyat, cerita-cerita legenda, cerita-cerita mitos. Okey. Jadi ada yang mengatakan bahawa tiada bukti yang betul-betul tepat yang mengatakan Tono ni berlaku ubasute ni. Okey. Tapi ada yang mengatakan ya, kalau tak, mengapa dibina jambatan tu sebagai peringatan, kan? Tapi ada yang mengatakan bahawa jambatan tu dibina sekadar untuk memperingatkan ada pernah berlaku benda tu, dan masyarakat yang sekarang ni kalau boleh jangan ulangilah benda tu. Okey. Jadi kita akan bawa ke situ. Saya masa tu sampai dah maghrib. Saya sanggup redah maghrib pergi kat situ kan. Orang Melayu kata maghrib jangan keluar rumah kan, pergi sawah lah tu kan. Saya pergi kan. Saya rakam video. Dan saya lantak lah, kalau video ni keluar juan ke apa ke, lantak lah. Aku nak tangkap juga video kat situ kan. Jadi
Kita tagak gambar dan video. Dan satu lagi watermill. Watermill pun ada kat sana, tapi watermill tu dibina macam biasalah untuk mengalirkan air ke saliran. Dan dia, kalau tak salah saya, dekat situ ada satu nama legenda tau. Macam pahlawan ke apa ke, ada kubur dia kat situ. Dan siap dia ada rumah asal pahlawan tu. Tapi masa tu dah petang, dah maghrib, jadi saya tak sempat nak pergi. Dan saya rasa kita mungkin kalau pergi ke sana mungkin tak bawa ke situ kot, sebabnya kita hari Iwate ni kita ada 2 tempat utama yang GBK Gosh dengan dengan Tono Village. Jadi kita nak pastikan kita dapat cover ke 2 tempat. Tapi Tono Village ni memang sangat cantik. Dua suasana kampung dia sangat cantik. Tapi macam biasalah Japan, kampung-kampung dia pun tetap ada Family Mart, tetap ada Lawson, ada 7-Eleven, benda tu biasalah. Tapi dia memang sangat-sangat kampung. Macam saya, isteri saya dulu duduk di Gunma, Gunma University dekat cawangan Kiryu. Kiryu tu sekampung-kampung dia pun, level kampung kat Jepun ni lebih kurang macam mana nak cakap bandar jugalah, maksudnya level-level kampung dekat Kiryu tu pun saya rasa dah ada bangunan-bangunan tinggi kan, maksudnya dah ada train semua kan. Tono ni dia low lagi, maksudnya dia punya suasana lebih kampung lagi. Jadi memang tu yang saya cakap, trip Tohoku ni truly Japan. Truly Japan. Kalau kita pergi ke Hokuriku, kita pergi ke Shirakawago tu adalah kampung pelancongan. Dia dah kampung pelancongan. Tono ni memang orang Jepun duduk kat situ lagi. Orang Jepun masih lagi menanam padi kat situ. Maksudnya segala aktiviti pertanian apa-apa mereka dekat sana bukan aktiviti yang dibuat-buat. Memang itulah kehidupan mereka. Jadi kalau anda pergi, anda takkan rasa menyesal langsung pergi ke Tohoku ni. Jadi sekarang ni kita dah cover. Sekejap. Dah cover dah? Sampai 20. Pada 20 dah? Ni separuh tak habis ke ni? Ke mungkin boleh sambung esok. Bagi dua lah. Kan lama-lama pula kan korang kata panjang sangat pula kan. Jadi kita cover sampai kita masuk Sendai lah. Sendai kita masuk sikit je. Sendai kita masuk Sendai kita masuk sikit je. Kita masuk yang 3 tarikan utama ni. Jadi daripada awal tadi kita dah dalam trip ni apa? Kita dah ada ropeway, kita dah ada tasik, kita dah ada air terjun, dan kita dah ada istana, kita dah ada kolam yang Go Nishikuma Pond tu, dan kita dah ada Gosh, kita dah ada boat cruise, dan kita dah ada juga farmer village. Dan Sendai. Sendai ni ada beberapa tarikan utama, tapi yang saya nak sebutkan kat sini, pertama sekali adalah fruit picking. Kalau contoh pergi Hokkaido, fruit picking dia punya musim adalah daripada bulan 5 sampai ke bulan 11 saja. Musim sejuk biasa dia orang tak buat sebab sama terlalu sejuk. Tapi dekat Tohoku kita akan pastikan musim apa pun anda pergi, anda akan merasa fruit picking. Fruit picking maksudnya petik buah. Kalau anda semua pergi daripada bulan 9 sampai bulan 11, otomatik kita akan petik buah di Amori lah. Hot Spring Sendai tak ada. Why tak ada? Sebab pertama, dia Sendai ni sebenarnya dia terkenal dengan hot spring. Terutama Sendai nak ke Yamagata tu, dia terkenal dengan hot spring. Cuma why kita tak bawa? Pertama, melalui pengalaman-pengalaman kami sebelum-sebelum ni, hot spring ni bukan budaya orang kita. Kami pernah includekan dalam kami punya trip Tokyo Osaka, kami includekan satu hotel yang hotel tu mahal gila. Dia punya label mahal tu, satu malam duduk kat sana RM2,000. RM2,000. Kenapa? Kat dalam tu ada private onsen. Tahu tak, kita orang bawa pergi sana, customer tak rasa pun benda tu. Sebab dia kata apa? Berendam kalau air panas ni bukan budaya kita.
Kan? Tak payahlah kata nak berenang yang panas. Kan? Kopi panas pun kau tiup. Kan? Jadi mengenai pengalaman itu kami rasa kami tak payah kami tak includekan onsen ni. Dan satu lagi, onsen kat Japan ni kau kena faham. Dia tak ada, pertama dia bezakan lelaki perempuan, tapi dia tak ada private. Kau masuk dalam tu, kau kena buka semua. Ya, semua. Semua yang macam mana, jangan tanya. Kau faham-faham sendiri dia semua. Kiranya kalau kau masuk dalam tu, kalau yang perempuan berkembang, yang lelaki pakai seluar pendek, kau kena gelak je dalam tu. Dia akan pandang kau macam kau ni pula yang tak bertamadun. Kan? Dia orang buka semua. Kan? Jadi siapa kat sini yang sanggup masuk? Aku tahu ada yang sanggup. Yang sanggup jangan cerita. Tapi majoriti kita memang confirm tak sanggup ya. Yang private punya pun kita orang offer kat dekat Arashiyama tu pun tak ramai yang nak cuba. Tak biasalah apa benda lah kan. Ini kan pula yang awam punya. Jadi kita orang fikir tak payah include. Sebab apa? Onsen ni bukan budaya orang kita dan orang kita pun tak nak cuba pun atas kekangan tu. Kan? Siapa nak kan? Maruah kita digadaikan macam tu je. Yang dah pernah masuk tak payah cerita lah. Ada yang dah pernah masuk aku tahu. Siapa? Jadi kalau yang siapa nak rasa sendiri ni, sebenarnya onsen ni, konsep onsen ni dekat semua bandar-bandar utama ada. Semua bandar-bandar utama ada onsen yang moden lah. So orang nak rasa lah, pergilah onsen-onsen moden ni. Pergilah. Okay. Jadi petik buah tadi. Saya cerita pasal petik buah. Petik buah ni, dekat tempat kita petik buah dekat Sendai ni, dia available whole year. Sepanjang tahun dia available. Okay. Cuma buah dia berbeza mengikut musim. Musim sejuk, strawberry. Kemudian dia ada juga anggur. Macam saya tu pergi musim bulan 9, anggur. Anggur. Kemudian dia ada juga melon. Dia ada apple. Apple pun ada juga. Kalau selain bulan 8 hingga bulan 11, kita akan bawa ke situ. Tapi bulan 8 sampai bulan 11, kita tak bawa ke situ. Kita akan petik buah di Amori. Cumanya, style petik buah dekat sana, dia bukannya all you can eat. Berapa kau petik, timbang, bayar. Gitu. Jadi apa? Kami akan bagi minimum lah cash. Kami untuk dekat rumah dekat Amori, kami akan bekalkan 2,000 yen. Ni kau boleh petik. Tapi petik tu jaga sikit. Setiap yang kau petik kau bayar. Okay? Jadi kita bagi 2,000 yen tu je. Kalau lebih, kalau kau petik macam nak hantar ke Malaysia naik kontainer, kau bayarlah. Yang baki-baki tu. Jadi kalau petik ngam-ngam 2,000 yen ngam. Kalau petik-petik tu 3,000 yen. Lagi 1,000, bayar sendiri lah. Okay. Kemudiannya, apa nama ni, teman tu nak pergi hot spring. Tak usahlah tak usahlah menggadaikan maruah ni. Serius, sebab ada di kalangan, ada saya dengar cerita pernah masuk onsen macam itu dan sanggup tak pakai apa. Ya Allah, aku tak tahu apa hati budi dia orang. Okay. Dan apa nama tu, kau tengok aku cerita pasal apa tadi? Pasal buah tu. Kalau dekat Sendai ni pula, dia by package. Contoh macam itu, saya ambil anggur 2,600 yen, saya bayar, boleh petik 2 gugus je. 2 gugus je. Tapi sedap lah, anggur dia sedap lah. Okay. Boleh petik okay. Boleh petik 2 gugus je. Tapi tak apalah, kita rasalah juga petik kan. Paling kurang kita petik kan. Kemudian kita rasa juga suasana dia punya ladang dia tu. Suasana ladang buah dia tu. Dan kita akan bawa dia, kita akan bawa pergi makan wagyu. Wagyu datang Japan tak pergi wagyu memang tak sah lah. Okay, diskaun per pack je, diskaun per pack. Okay, diskaun per pack. Pasal diskaun saya akan cerita kejap lagi. Okay, kita akan makan wagyu sama ada lunch atau dinner. Kita tengok mana yang sempat dekat Sendai. Kemudian kita akan pergi ke Mitsui outlet untuk shopping. Shopping barangan berjenama. Okay, jadi
Datang ke toko, ada shopping tak? Ada. Souvenir pun ada. Yang modern punya, yang outlet pun ada. Okay, jadi saya sebut balik apa nama ni, saya sebut balik. Kita dah ada Ropeway, kita dah ada Tasik, kita dah ada air terjun, kita dah ada Istana, kita dah ada Kolam, kita dah ada Gosh, kita ada Sampang cruise. Kemudian ni kita ada Farmer Village, kita ada fruit picking, kita ada Wagyu, dan kita juga ada shopping outlet. Okay, kita ada lagi, banyak lagi ni. Okay, tapi kita stop dulu hari ni sampai sini je. Dan macam mana kita punya ni? Okay, kita sekarang ni nak fokus untuk Tohoku ni, untuk winter terutamanya untuk winter. Okay, kita ada diskaun untuk winter punya Tohoku ni, ada 3 date, iaitu bulan 1 hingga bulan 2 ni ada 3 date, yang mana diskaun sehingga RM1,000. Okay, harga trip kita RM9,990 selama 9 hari 7 malam, all inclusive, dan kita ada diskaun sehingga RM1,000. Okay, jadi saya sendiri akan bawa untuk trip yang pertama 16 hingga 24 Januari. Okay, kemudian tarikh yang kedua 25 Januari hingga 2 Februari. Kemudian kita ada 3 hingga 11 Februari. Okay, khusus untuk winter. Okay, bulan lain ada diskaun tak? Kita cerita besok. Kalau nak tahu, kena dengar pula saya membebel esok. Okay, jadi besok kita akan cerita lagi sikit pasal Sendai. Kemudian kita akan cerita lagi pasal Amori, dan kita akan cerita pasal Akita. Okay, baik. Macam mana, Sally? Okay. Ini kalau nak tekan off macam ni? Tekan je. Okay, thank you yang dah masuk. So, itulah sedikit. Itu part 1 tau. Itu part 1 untuk Tohoku. Esok kita akan sambung lagi part 2 sehingga ending untuk trip Tohoku ni. Okay, so ada beberapa tempat lagi yang kita akan sentuh untuk trip Tohoku ni. Okay, nantikan live kami pada waktu yang sama, hari yang berbeza, iaitu esok. Okay, bersama orang yang sama. Okay, itu saya juga Cik Arzul untuk membahaskan sedikit tentang Tohoku. Okay, so itu saja untuk live hari ini. Thank you tau yang dah join, thank you yang dah komen, yang ada pertanyaan. Thank you juga yang dah share live ni, semoga murah rezeki. So itu saja yang Sally nak cakap. So, mana yang ada tersalah kata ke, tergurus hati ke, minta maaf. Yang baik datangnya daripada Tuhan, yang buruk datangnya saya sendiri. Besok same time. Ya, betul, same time, 3:30 petang. Okay, kita akan live pada tempat yang sama, iaitu official account kami di FB. Dan waktu yang sama, 3:30 petang. Okay, nantikan saya dan juga Encik Azrul. Okay, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.